Puan Elizabeth Parameswari dilahirkan pada 17 Februari 1966 di Kuala Lumpur. Beliau telah mendirikan Mahligai Cinta bersama Encik Andrew Selva Kumar dan telah dikurniakan dua orang cahaya mata iaitu Encik Arnold Yunesh dan Encik Sin Rubanesh. Beliau telah mendapatkan pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Convert Jalan Pil sebelum menyambung ke peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Convert Jalan Pil dan Sekolah Menengah Tinggi Port Dickson. Kembara pencarian ilmu beliau diteruskan dengan menyambung pengajian dalam bidang pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di Universiti Putra Malaysia dan menamatkan pengajiannya pada tahun 2001. Puan Elizabeth memulakan kerjayanya sebagai seorang guru pada 4 Disember 1998 di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Viva Kananda, Petaling Jaya sebelum bertukar ke Sekolah Kebangsaan Kampung Gelam pada tahun 1998 sehingga tahun 2002. Setelah itu, Puan Elizabeth ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Panjang dari Mac hingga Mei 2002 sebelum hadir ke Sekolah Menengah Taman Tuan Ku Jaafar, Seremban, Negeri Sembilan pada Jun 2002 sehingga ke hari ini. Dengan prinsip mengajar seikhlas hati, Puan Elizabeth berpegang kepada kata-kata "Whoever possesses righteousness and kindness will find life and honor." Terima kasih Puan Elizabeth. Kami ucapkan atas khidmat dan budi yang tidak terhingga di SMK Taman Tuan Ku Jaafar. Pastinya jasamu akan dikenang selalu. Kami mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Elizabeth dan kami doakan semoga Cikgu Elizabeth dalam keadaan sihat, gembira dan ceria bersama keluarga. Selamat bersara. Happy retirement, Puan Alice. Thank you for all your advisors and help. We'll miss you. Take care. Okay, bye. Thank you for your hard work, dedication. Selamat. Demikianlah serba sedikit biodata Puan Elizabeth, Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tuan Ku Jaafar yang akan menamatkan perkhidmatan beliau pada hari ini. Segala jasa dan bakti beliau akan dikenang sepanjang hayat dan hanya Tuhan sahaja yang dapat membalasnya.